Ini semua emas original ke? Tak, ini semua original lah. Ini bukan fake gold lah. Ini semua original lah. Okey. 1 dinar berapa? Saya dah tunjuk tadi. 1 dinar. Paling mudah top up melalui akaun Masgap. Nak tengok harga, klik dekat shop. Okey. Better menyimpan gap atau fizikal untuk beginner. Okey, untuk beginner, sebenarnya untuk beginner ke orang lama, saya suggest melalui akaun Masgap. Itu yang paling mudah. Saya pun melalui akaun Masgap. Login, klik top up. Okey. Okey, soalan, ada syariah sertifikat ke? Public Gold disahkan patut syariah. Saya tak dapat buka kat sini, ada dalam phone saya tengah buat live. Public Gold disahkan patut syariah, tak ada masalah. Public Gold adalah pengeluar emas, syarikat emas pertama yang dapat sertifikat syariah mengikut standard World Gold Council. Ini disahkan oleh Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar. Dia sebagai salah seorang daripada panel syariah tu dalam World Gold Council. Dia yang mengesahkan. Itu statement dia. Public Gold disahkan patut syariah. Semua jual beli Public Gold dah disahkan patut syariah. Tuan-puan beli dengan penuh yakin tanpa ragu-ragu. Cuma kalau nak faham kenapa macam ni, tu kena pergi belajar syariah lah. Banyak orang tak faham. Akad pun dia tak faham, tapi dia nak suruh explain pasal syariah. Akad pun tak faham. Bila saya tanya, beli kat vending machine ada akad? Oh, tak ada akad. Macam mana tak ada akad beli kat vending machine? Tak sah lah jual beli. Akad pun dia tak faham, tapi dia nak suruh explain pasal syariah. Panjanglah cerita. Okey. Cara paling bajet nak grab 10 gram macam mana? Puan Salbiah, top up melalui Gap. Mudah saja. Top up melalui Gap. Okey, ada orang cakap, kalau beli melalui outright purchase lebih murah. Tak semestinya. Tak semestinya. Kalau trend harga emas tu tengah menurun, beli melalui outright purchase ni, ada outright purchase dan Gap. Gap ni sama, atas ni pun Gap, ini pun Gap. Outright purchase trend menurun yang banyak lah. Outright purchase lebih murah. Tapi kalau trend menaik, Gap lebih murah. Tapi dalam harga yang up and down lebih kurang sajalah. Okay, jangan buang masa lah tengok perbezaan harga. Kalau beza pun taklah kaya dan taklah miskin. Kalau beza sikit. Okay. Kalau nak jual benda ni macam mana pula? Okay, tak ada masalah. Kalau dalam mobile apps ni, klik sell saja. Kalau emas fizikal, pergi jual dekat branch Public Gold yang terdekat. Dinar dengan 10 gram mana lebih berbala? Puan Salbiah tanya. Dinar dengan gold bar 10 gram mana lebih berbala? Lebih kurang saja. Tak ada beza sangat. Okay. Kalau 1 dinar ni, okay, kalau 1 dinar dengan gold bar 100 gram, dia ada beza sikit lah. Ada beza tadi pada harga per gram. Okay, tengok. Mari saya tunjuk kat tuan-puan. Okay, emas ni bila item lagi besar, harga per gram lebih murah. Cuba tuan-puan tengok. Gold bar 10 gram, harga per gram 409. Gold bar 1 kilo, harga per gram 402 per gram. Nampak tak? Kalau item besar tu beza dia banyak lah. Kalau setakat beza macam ni, dia tak beza banyak sangat. Okay, beza pada harga per gram dan beza pada charge premium. Okay, mana lagi bagus? Okay, berbahala ke tak bagus ni macam ni. Okay, contoh mana bagus item 1 dinar 10 keping dengan 10 dinar sekeping. Okay, ini bagus dan ini pun bagus. 1 dinar bagus, gold bar 10 gram pun bagus. 1 dinar ni bagus kalau tuan-puan bila nak jual sikit-sikit. Nak pajak sikit-sikit bila nak pakai duit. Tapi kalau nak jual seketul terus, memang plan beli, memang nak jual seketul. Nak pergi haji ke, umrah ke satu hari nanti, 10 dinar sekeping lagi bagus. Tapi kalau untuk emergency fund, nak pakai tak tahu bila sikit-sikit, yang ni lebih bagus. Kalau tuan-puan hanya ada 10 dinar saja, saya suggest ambil 1 dinar 10 keping. Bukan 10 dinar 1 keping. Okay, sebab lebih mudah nak jual atau pajak sikit-sikit. Contoh, nak pakai 1,000, nak pergi pajak 10 dinar sekeping, rugilah. Nak 1,000 pajak 1 dinar sekeping. Okay, boleh ke dari akaun Gap ke fizikal? Boleh. Oh, bagus soalan tu. Daripada akaun Masgap ni, tujuan akaun Masgap bukan untuk simpan dalam ni, untuk keluarkan emas fizikal macam ni. Ini tempat transit sahaja. Okay. Okay, soalan seterusnya, beli direct purchase dengan Gap sama harga kan? Lebih kurang lebih kurang. Kecuali nak beli item yang besar-besar macam ni, mungkin ada beza dia. Item yang besar, gold bar 100 gram, 250 gram, 1 kilo, mungkin ada beza dia lah. Dan gold bar dengan Gap ni, tuan-puan boleh dapat item ni tanpa bajet yang besar. Tak ada 40,000 pun boleh beli. Contoh, yang ni kena ada 40,000. Kena sekali bayar baru boleh dapat sekeping gold bar 100 gram ni.
Tapi dengan gap, tuan-puan boleh bayar 100 kali pun boleh. Beli 1 gram 100 kali, dapat 100 gram juga. Nampak? Gap, dia lebih mudah, lebih fleksibel.